Hello guys, so sekarang pukul 9, aku nak on the way pergi ke rumah Airbnb sebab aku nak hantar barang. Ada guest dia kata tak cukup barang-barang keperluan dalam rumah tu. So ya, aku nak just nak bawa korang macam tunjuk macam mana aku manage rumah aku on day to day punya basis lah. So based on apa yang guest message dekat aku, dia tak ada tisu and then garbage punya plastik, shampoo, hand wash semualah. So just ada dalam 4 barang je hari ni. So since aku pun nak pergi rumah sekejap check, so alang-alang tu aku pergi hantar sekali lah. So ya, aku nak bawa korang pergi ke rumah Airbnb aku. Okay, dah sampai kat rumah. Okay, sampai ke rumah. Okay, so aku baru sampai dekat rumah Airbnb. Just nak buat some check up lah sebab ada guest nak masuk esok. So apa aku buat is aku just check kalau ada water heater ada masalah ke ataupun lampu rosak ke. So aku just like check lah sebab kalau lama sangat tak ada dekat rumah ni masalah agak nanti. Kadang-kadang adalah benda kecil macam ni nak kena settlekan, but overall still in good condition lah. Sebenarnya malam ni aku tak perlu pun datang ke rumah sebab semata-mata untuk hantar barang, sebab Airbnb juga ada provide function dekat dalam tu yang mana guest tu boleh beli barang yang dia nak. Contohnya macam kalau shampoo ke sabun dah habis, dia boleh beli dulu dan aku boleh reimburse dekat dalam Airbnb. So Airbnb actually provide that function dekat dalam platform tu. So menyenangkan kerja korang lah bila korang macam tak ada masa untuk datang ke rumah kan. Cumanya sebab aku sendiri pun ada nak kena tukar bateri ataupun dan juga nak kena servis ataupun check benda-benda lampu-lampu dan juga water heater dekat sini. So tu yang aku datang maybe dalam sebulan sekali lah ataupun lepas dalam 2-3 bulan ada orang masuk. So benda-benda macam tu korang tak boleh just sekadar rely kepada cleaner saja. Korang pun kena datang and tengok sekali kalau korang ada rumah Airbnb. Alright, so satu task yang aku kena buat untuk hari ni is tukar bateri. Aku baru saja tukar bateri. Dia ada bateri dah low. Lepas benda ni aku perasan lepas 5 ke 6 bulan, bateri 4 biji untuk door lock macam ni dia dah start kurang lah. So susah nak buka. So better tukar bateri baru setiap 5 ke 6 bulan. So yeah, this one settle. Alright, so ni barang dah letak. Just letak gambar satu and WhatsApp ke guest. So tu saja.